Aircon dah tak sejuk, baru nak buat flushing, itu dah terlambat. Mileage tu kalau dah cecah 80,000 terus pergi je buat flushing. Tak payah tunggu. Flushing sistem aircon ni penting tau. Dapat memanjangkan jangka hayat sistem aircon kereta korang tu. Semua tu mesin ni yang buat kerja. Dia tukar gas aircon, dia tukar minyak kompresor. Apa lagi dia buat? Senang cerita, dia cuci bersih sistem aircon. Kalau korang nak tahu keadaan sistem aircon korang, kita boleh tengok gas yang lalu dekat semen ni. Yang ni dah okey lah. Kalau dia tak okey, dia akan hitam. Sistem aircon dah hitam, memang dah tak selamat lah bang. Jangan cakap dengan aku, cakap dengan dia orang. Benda ni paling penting. Ni nama dia cabin filter. Kau tengok dia punya kotor macam mana. Penuh dengan abuk. Kau bayangkan hari-hari kau duduk dalam kereta tu sedut abuk ni. Kau bayangkan paru-paru kau. Kalau dah macam ini punya rupa, jangan kau minta kita orang tolong tembak angin. Aku tak recommend. Ini abuk bang, abuk. Tukar je yang baru. Baru berapa ringgit. Original dia pun tak mahal lah. Yot, udah. Seberapa kerap kita nak kena flushing aircon ni? Terpulang dekat korang. Setiap 30,000 km boleh, 40,000 km boleh, 50,000 km boleh, 60,000 km boleh, 80,000 km pun boleh. Ikutlah mana-mana yang korang suka. Yang paling cun setahun sekali. Ambil mileage yang paling rendah. Tapi jangan langsung tak buat flushing tau. Info semua aku dah bagi. Dekat bio tu ada detail. Ada link korang boleh booking. Ataupun boleh datang terus kat Wan Karas BBKP. Booking je lah. Kalau korang booking memang ada manis-manis. Lupa nak bagi tahu. Bulan ni flushing aircon 99 je. RM99 tu bukan flushing saja tau. Untuk sawang-sawang kat dalam ni, semua aku lapkan. Memang wajib. Itu semua kerja aku. Bye-bye.